Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama saya Profesor Yang Mulia Ustaz Tengku Abdul Aziz. So jadi hari ini kita berada di 112 Nozuli. Alhamdulillah Ustaz, kita tengok preparation dia memang begitu hebat ya. Jadi apa pandangan Ustaz untuk jemaah haji tahun ni Ustaz? Rasanya selesa tu. Memang 5 bintang lah. InsyaAllah. Kemudian dari segi kemah dia, kita tengok kemah memang agak selesa. Kemudian dari segi bilik air serta TV dan sebagainya memang puas hati lah. Jadi saya nampak preparation dia begitu lancar dan apa yang dijanjikan insyaAllah akan kata-kata. Tengok bagaimana kejadian hari Yaumul Arafah ya. Jadi waktu tu insyaAllah jemaah pasti akan selesa. Oh, ini tipe kursi yang bisnis kelas nih. Ini bisnis kelas. Bayangkan kita di Arafah dan Mina, Masya Allah. Kami berdoa. Sedap, Masya Allah. Ini macam mana ni? Inilah kursi-kursi yang disediakan daripada Nozuli untuk para jemaah haji. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini juga panjang, silakan satu. Kita ada dekat sofa bed. Sofa bed daripada Nozuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita sekarang berada di Maktab 68 dan 69 kemah di Arafah. Kita tengok preparation untuk Arafah. Kita boleh tengok dari segi dia punya structure begitu bagus untuk jemaah haji pada tahun ni. Macam mana pendapat Ustaz? Okey ke dengan kita boleh tengok ke belakang tu? Yang apa yang dijanji untuk bagi sofa memang ditunaikan, dan kita tengok apa aircon dia pun bukan blower lagi Ustaz. Aircon kali ni boleh tutup. Kalau kita Betul-betul kalau kita sejuk sangat boleh tutup, dan dia janji satu aircon yang orang kata apa? Bagus untuk jemaah, sistem aircon yang bagus. Jadi apa pendapat Ustaz untuk kemah jemaah di Arafah ni? Jadi alhamdulillah saya nampak ada penambahan baik, ada penambahbaikan lah pada tahun ini. Kalau kita tengok tahun lepas dia guna kemah canvas saja, tapi sekarang ini dia gunakan sebagai protection ataupun dinding wastra. Jadi ini semua adalah untuk keselesaan bagi jemaah yang berada di sini. Jadi kita mengharapkan apabila keadaan yang dalam keadaan selesa, dan akhir sekali kita nak supaya ibadahnya diterima dan dia dapat berdoa dengan keadaan baik, dan insya-Allah semua orang akan berdoa sama ada di Malaysia ke di sini ke, supaya semua jemaah haji yang berwukuf pada tahun ini memperolehi haji yang mabrur. Amin. Amin. Buku bersama kami Glogen Travel. Arafah insyaallah. Bye. لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اشتقنا إلى منى وإلى عرفات فهناك النور وهناك البركات وينادى لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Majak Akrab iaitu 112 kemah untuk VIP. Ini belum lagi dia tutup habis lah. Jadi orang macam ni lah. Tidur.